Okay, ni bila dia flush bakal keluar air kat situ tu. Lambat tak keluar. Nampak dia keluar sikit-sikit. Dia tak adalah banyak tapi dia macam meresap. Oh, dia ada seal macam. Kasket dah, ada kasket dah. Dia buat kasket. So kasket dia lah kot. Ada kasket ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan yang telah melihat dan menonton channel saya daripada awal hingga sekarang. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Amarudin Isa. Terima kasih. Okay, ni bila dia flush bakal keluar air kat situ tu. Lambat tak keluar. Nampak dia keluar sikit-sikit. Dia tak adalah banyak tapi dia macam meresap. Oh, dia ada seal macam. Kasket dah, ada kasket dah. Dia buat kasket. So kasket dia lah kot. Ada kasket ke? Terima kasih semua pada yang support saya. Ini apa buat ni bang. Kabel dah baru keluar ni bang. Tu masuk dia dari belakang tu. Kan, sorok belakang tu tak apa juga. Ini tahu bawah macam tergantung orang nanti. Tu masuk dia punya conduit ni. Tiang tu, dekat tiang tu, kereta dulu buat yang sebelum ni, dia dalam tu tiang tu. Yalah. Tiang tu kepala sini terus sini. Dia buat piping apa? Kasket kan? Tutup tu kan? Casing lah. Daripada situ tu bawah sini tak sini. Mana nampak wire ni? Ikut tiang tu, turun bawah. Dia terus tu bawah ni switch kat sini. Ni switch asal ni. Tu switch asal yang original. Kan? Okay, nanti sorok balik benda tu lah. Yang leaking pada sini bang. Leaking. Kat sini. Kat sini satu ni nampak ni. Dia tu leaking. Kena nampak ni, kena letak ni. Hujan lebat betul. Hujan lebat betul memang dia akan. Dia bukan yang curah-curah dia. Yang kuat sebelah sini. Ni. Lepas tu satu lagi kat ujung. Itu kuat sikit. Nampak tu kesan lain-lain. Itu kesan dia. Kesan air turun tu. Ini memang crack kan, apa tengok sini. Memang ada crack, nampak ni. Ini memang crack. Ya. Sama tak mau saya. Dia rumah tu tengok kita orang kena ikat balik. Masa kena pecah. Pasal rumah ada crack. Tapi tak adalah isunya sebenarnya. Ya, memang itu isu untuk bocor je. Yang bocor atas ni sebab dia mungkin nanti kita buka balik tu, kita ni tengok kalau dia atas kan, dia atap tiang ke dinding itu yang dia masuk dari situ kan. Betul. Kita akan tengok balik. Mana atap tu tak masuk dalam dinding. Kita bukan pecah balik dinding tu. Kita masuk atap tu, lepas tu kita akan seal kan. Lepas tu waterproofing lah. Dia bukan dia tak masuk dinding kan, dia touch saja kan. Kita tengok. Terima kasih semua pada yang support saya, yang telah nonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Amarudin Isa. Dan follow saya di TikTok Amika8891 atau Amarudin 891. Yang satu hati satu jiwa. Kalimah la ilaha illallah. Siapa mengucap kalimah la ilaha illallah pasti berjaya dunia dan akhirat. Jaya kalam ni, insya-Allah. Jangan lupa banyakkan mengucap kalimah la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar. Insya-Allah.
Jumpa lagi di next video, next content. Okay? Thank you, bye bye. Jumpa lagi di next video.